Hai guys, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua motovlogger dan juga bukan motovlogger. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni saya bersama dengan Z15 GT, motor Modenas yang terbaru. So, bahayanya duduk sini. Motor ni kapasiti 150cc, 149.5cc. Mana motor ini adalah motor flagship yang tertinggi daripada Modenas dari sisi kat China ke. Kita nak buat first ride impression dengan motor ni. Hari tu saya buat dah first ride impression. Tapi masa tu ke, tayar belakang dia ni dia macam tayar belakang dia bocor. Ada dua paku masuk tayar belakang. Nanti saya share video lah. Panjang juga paku tu. Panjang apa paku. So lagi paku halus lah. Inilah sebab saya buat dah motor ni, cuma saya tak record lah. Hari ni saya nak buat record kepada saya awak, menjadi panduan kepada orang yang berminat untuk mendapatkan Z15 GT ni. So macam saya awak tengok, untuk mengawal motor ni di dalam celah jalan raya, dan untuk yang paling penting untuk orang hot tak biasa bawa kelas, jangan rusing. Dia memudahkan ataupun membantu kita untuk membawa motor kelas. Tak ada masalah. Ya, bawa braking dia pun tak ada masalah. Dengan ada ABS, sistem ABS yang mantap. Lepas tu dari segi torque dia, pick up dia ni saya sekena sebab dia macam agak terasa lebih pick up berbanding motor. Jadi sebab saya biasa ada bawa dah ke Kawasaki. So itulah saya dapat rasa salah satu dia punya kelebihan. Gitulah. Nak kata lebih-lebih pun tak boleh sebab muka saya baru first ride impression tu ni orang kata macam motor yang rakyat Malaysia nanti-nantikan lah. Sebenarnya penghasilan motor ni adalah dibuat pada tahun 2015 lagi. Masa tu tak silap livery macam Modenas City tak silap. Tapi projek tu dihentikan sebab ada beberapa masalah. And then pada tahun 2022 motor ini disambung kembali penghasilan dia. Dan motor ni sendiri lah, dia punya rupa dia pun, design dia ni lebih kepada ikat arwana. Kalau saya awak tengok ke, memang dia kata nak meh ikat arwana lah. Masa ada event 2 minggu lepas di Modenas Gurun, saya berpeluang untuk mengenali motor ni dengan lebih rapat lagi. Sebab apa? Design untuk menghasilkan motor ni sebenarnya dikakak adalah dia ada part binatang. Dia ada ular, dia ada rimau, dia ada ikan, dia juga ada burung tak silap. Burung apa? Burung lai ke apa dia. So itu adalah antara haiwan-haiwan yang orang kata menjadi benchmark untuk menjadikan sesebuah model Z15 GT. So hasil survey daripada pihak Modenas sendiri kepada market, dan mendapati design ikat arwana ni yang lebih menarik minat orang ramai sebenarnya. Saya pun tak tahu bila masa dia buat survey. Itu lucu tu. Daripada itu juga terhasillah Modenas Z15 GT ni. Cuma dia ada beberapa benda lah. Okay. Bila dia ni batch pertama yang diproduce oleh Modenas, dan dia ada juga beberapa orang kata dia bukan faulty. Dia ada beberapa perkara yang kita nak kenal pasti, yang kita nak ketahui apa punca ataupun masalah yang mungkin akan berlaku pada Z15 GT ni. Hasil daripada pemantauan semasa, motor ni ada masalah yang pasal timing chain tu lah. Buat pada ketika ini, dan lain pada tu tak ada masalah, timing chain sahaja.
dan tak menjadi isu yang besar lah, sebab Modenas pun sendiri dah rectify benda ni. So dari segi first impression dia, kalau dari segi bawa dia memang enjin dia memang bunyi gini lah dek, dengan 6 speed ya. Menarik sebenarnya motor ni. Kalau 50cc 6 speed ya. Pesaing dia ada depan ni RSX. Kalau saya awak tanya top speed motor ni adalah saya dapat ada 4 lebih lah. Tapi bergantung ada waktu mukit. Tapi maintain untuk so 130 tu tak ada masalah pun. Senang-senang. Selain itu juga motor ni side mirror dia dia tak capek sangat, tapi saya suka K-pop lagu ni sebab dia tak melanggar side mirror kereta. Tu je. Dia boleh adjust lah side mirror ni kan. Dari segi bawa dia ni, seat dia agak tinggi sikit. Saya dapat rasa seat dia agak tinggi, dengan hujung dia tu agak tirus. Kalau orang macam ada saiz pinggul yang besar, agak terasa lah. Dah. Oh, asap hitam boh. Oh, jahat molek. So far kalau tengok sekali dia punya looks ni memang best lah. Dah. Dan Modenas ni sendiri untuk pengetahuan saya awak, dia bukan daripada kata China direct dia pembuatan mold sahaja daripada China, tapi design, spek, enjin apa semua daripada anak tempat kita lah. Daripada 31 orang jurutera daripada Modenas. Oh, betul. Macam jalan ni kan, tak serah lagi. Hop. Ada. Dia nak dapat so 2 ke so 3 tu senang-senang. Dia motor ni dia tak buat lagi lah kan. Dia kata fully standard motor. Tengok dia corner. Sedikit. Kalau dari segi comfort, selesa sikit. Nah, dia
vibration tu dia tak rasa sangat lah kan. Dia just minimal saja dia punya vibration motor ni. Sebab tu spek ataupun enjin dia dihasilkan oleh Mlenah ni dia ada mengurangkan vibration. Jangan berhenti gitu kak, kejut saya. Jaga. Ya betul. Kalau saya awak dah biasa bawa motor cc besar dah ke atas, tak akan rasa kekok lah. Sebab dia masih ada power lagi untuk pergi. So itu saya rasa berkenaan dengan motor ni. Sebab saya tahu ramai dah buat explanation, tapi ini based on saya punya pengalaman saya sendiri berkenaan dengan motor Z15 GT ini. So akhir kata daripada saya, I see you guys on my next video.